Hadirin yang dihormati sekalian, dipersilakan duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan pada pagi ini terdiri daripada 145 orang yang terdiri daripada 5 orang pegawai dan 140 anggota lain-lain pangkat. Perbarisan pada pagi ini diketuai oleh Lieutenant Komander Muhammad Rosmi Nizam bin Muhammad Daud TLDM dan dipimpin oleh Pegawai Warren 2 PAPGI Saiful Hisham bin Abdul Aziz. Seperti yang hadirin saksikan, kontijen perbarisan mengenakan uniform putih yang dikenali 2 Alpha dan uniform biru yang dikenali 2 Bravo. Untuk makluman hadirin, minggu ini merupakan minggu terakhir pakaian 2 Charlie dan 2 Bravo dipakai oleh anggota TLDM sebelum digantikan dengan pakaian loreng digital yang akan dipakai sepenuhnya pada 27 April 2017 nanti. Hadirin sekalian, acara diteruskan dengan ucapan Panglima Armada. Majlis mempersilakan